Hai DC di sini. Okey, kira ini kita dikejutkan dengan peletakan jawatan berjemaah daripada pemimpin-pemimpin bersatu di dalam gagasan Perikatan Nasional. Saya pagi ini saya agak terkejut apabila saya membaca posting daripada saudara Fadzil Syahri semasa saya makan. Saya tengok Allahu Akbar, kenapa pula ni kan? Rupanya hari ini pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyudin Yassin meletakkan jawatannya efektif 1 hari bulan Januari 2026. Duk tak duduk, tuan-tuan. Mengenai isu pengerusi Perikatan Nasional ini. Kita sudah maklum lah kan, dalam Bersatu sebelum ini ramai yang mendesak beliau untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu kan. Mereka tak mendesak dia meletak jawatan dalam pengerusi Perikatan Nasional. Jadi dalam isu kemelut di Perlis ni, ramai yang tala dekat dia, maknanya menuding jari kepada pengerusi Perikatan Nasional. Kenapa you tak buat sesuatu tindakan, sesuatu mengambil lah isu ini sebagai satu isu yang besar, kerana 5 adun bersatu menarik sokongan, ditambah juga dengan 3 adun PAS yang sailang menarik sokongan kepada Menteri Besar Shukri Ramli. Okeylah, orang melihat kenapa Tan Sri Mahyudin dia sebagai pengerusi Perikatan Nasional tidak masuk campur, merangkap Presiden Bersatu, juga tidak memecat 5 orang ini kan. Jadi kita melihat pendekatan yang dibawa oleh pengerusi Perikatan Nasional ini agak pelik, tuan-tuan, kerana PAS memang cukup marah. Malah pemimpin tertinggi mereka dah melontarkan bermacam-macam lah kepada Bersatu. Kononnya Bersatu harus mengambil tindakan dengan memecat orang kata apa, adun-adun mereka. Lebih-lebih lagi Tuan Ibrahim Tuan Man, Afnan, ramai lagi lah pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan, seperti speaker dia Datuk Amar. Tetapi kalau kita melihat Menteri Besar PAS di Kelantan dan Menteri Besar PAS di Terengganu, mereka tak kata apa pun. Sanusi sendiri pun ada berkiah-kiah je kan, tak adalah segarang mana. Cuma itulah tindakan yang dilakukan oleh Tan Sri Mahyudin ini agak perlahan. Mungkin orang kata dia tak nak campur lah dalam urusan istana ataupun berkonfrontasi dengan Tuanku Raja Perlis, kerana di Perlis ni dia ada undang-undang tubuh kerajaan sendiri, di mana Tuanku Raja Perlis boleh melantik mana-mana adun yang dirasakan sesuai, sekiranya dia ada majoriti. Tak kira lah majoriti banyak ke, majoriti sedikit ke, dia ada hak untuk melantik. Kerana bagi Tuanku Raja Perlis, dia ingin melihat hampa duk bergaduh-gaduh ni, lah kali aku yang buat keputusan padan muka hampa kan. Jadi dia isu je undang-undang tubuh negeri Perlis ni dia agak unik. Okey, jadi kita sedia maklum Speaker Dun dia nak mengosongkan, tetapi tiba-tiba pada hari Ahad baru ini ada upacara lantikan Menteri Besar yang baru. Jadi ada 2 nama yang diberilah, seorang daripada PAS, seorang daripada Bersatu. Akhirnya Tuanku Raja Perlis memilih daripada Bersatu. Maka PAS pun agak tak puas hati sebenarnya, tetapi yalah, tak bolehlah tunjuk secara direct kan. Indirect mereka dah tunjuk dah hari ni, sebab mereka tak nak jawatan Esko. Maknanya mereka tak nak menjadi Esko, maknanya mereka jadi Esko ni, tuan-tuan, dia kena menerima watikah juga daripada Raja Perlis kan. Jadi mereka tak nak. Mereka kata kami tak mahu, dan Esko yang sedia ada akan melepaskan jawatan. Tak apalah, itu hak mereka, hak adun. Dah tak mau, apa happy lah, apa tak mau. Orang lain mau kan. Benda macam ni, bab jawatan ni, hang tak mau, ada orang lain mau. Jadi bagi saya tak ada isu sangat lah. Cuma dalam isu Tan Sri Mahyudin Yassin ini, saya melihat dia mengambil jalan yang neutral lah.
Kan dia pun ada kes lagi yang belum selesai di Mahkamah Gua Musang kalau tak salah, dalam isu di Pilihan Raya Dun Ninggiri yang dikatakan dia menghina Sultan yang di-Pertuan Agong kan. Jadi dia telah di-charge lah di Mahkamah Mahkamah Gua Musang kan. Jadi pemimpin-pemimpin bersatu yang lain pun juga tidak ada mengeluarkan kenyataan yang begitu keras, terutamanya Hamzah Zainuddin kan, Ketua Pembangkang, Syed Agong PN kan, Azmin Ali. Lagi dia tak cakap apa tuan-tuan. Yang Presiden PAS juga dia macam bertarik tali kan. Dia kata kita tak boleh menyalahkan bersatu. Kan, ada yang bersatu yang baik, ada yang bersatu yang tak baik. Begitu dia kata. Tapi dia membiarkan khadir-khadir dia yang di bawah ini memainkan peranan. Kan, hampalah balun. Kan, hampalah balun bersatu. Kan, aku tak nak. Kan, janji aku ahli parlimen. Jadi, yalah. Begitu lantang sekali pemimpin-pemimpin PAS mengatakan kawan makan kawan. Kan. Kalau beginilah kawan, boleh berambus. Kan. Jadi, saya merasakan apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin PAS sikit sebanyak bersatu merasakan cai betul yang pono. Masa kami ada duit dulu kan, kami jadi kerajaan, menjadi Perdana Menteri ke-8 itu. Hampa punya himpit kami tak mau. Kan, PRU yang ke-15. Kita melihat bagaimana PAS berbelanja dalam kempen, dalam media sosialnya. Begitu hebat sekali. Itu yang saya kata. Kan, tapi Sanusi kata tak ada pula bersatu banyak duit kat pimpinan PAS Kedah kan dalam kempen. Wow. Saya melihat hubungan PAS dan Bersatu ini dah nampak goyang. Tapi Bersatu sendiri tidak mahu mengambil keputusan yang drastik untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Dan kalau kita melihat tadi kenyataan media daripada Taqiyuddin mengatakan PAS dah bersedia untuk mengambil alih. This is time for PAS. Maknanya bagi saya okey lah juga. Kan, penggiliran pengerusi. It's okay. 3 tahun Tan Sri Mahyudin Yassin menjadi dalam konteks PRU yang ke-15 kan. 3 tahun Mahyudin Yassin menjadi pengerusi Perikatan Nasional. It's time for PAS untuk lead pula. Bagi saya penggiliran. Saya mengatakan dalam jawatan Menteri Besar Perlis ni pun kalau kedua-dua parti ini sanggup mengalah, berkata okeylah kami dah 3 tahun 2 tahun hang pula kan. Tapi bagi saya itulah gabungan yang ada sekarang ini bukan gabungan yang boleh ikat mati kan, gabungan sampai kiamat. Sama juga dalam gabungan kerajaan perpaduan, entiti itu boleh berubah. Kita menampak sekarang ni Bersatu lain macam ni kan. Tak tahu mungkin juga Bersatu akan masuk dalam kemah Pakatan Harapan. Kita tak tahu. Kan? Tapi apa-apa pun bergantung juga kepada UMNO kan. UMNO menganggap Bersatu ini sebagai pengkhianat juga. Kerana mereka mengkhianati UMNO pada PS 1.0 kan. Ramai yang keluar daripada UMNO orang kata apa? Bersama-sama dengan Tun Mahathir pada ketika itu. Kan tuan-tuan tak ingat kan. Maknanya benda ini memang ada kan. Apapun saya nak bagi tahu sebagai conclusionnya, pemimpin Bersatu ini dia hanya letak jawatan dalam Perikatan Nasional. Okay? Dia bukan keluar daripada Perikatan Nasional. Kita tunggukan move-move yang seterusnya. Cai.